kita akan suraikan. Dan mereka. Okay, tuan, kita tak faham tuan sebab himpunan ni memang untuk Palestin. Tak Bukan ada, kita saya tahu, menentang saya faham. Sebab tu DC kita pun perlu, dah buat semalam dah. ya, sebab tu kita perlukan penjelasan daripada Tak boleh. PM. Kenapa tak boleh himpunan solidaritas Apa, itu nanti tanya dengan Datuk Seri. Tak boleh macam ini kerana kami semua orang Sekarang sudah kita akan surai. berkumpul di Sekarang sini. ni arahan saya bersurai sekarang. Kita akan suraikan. Okey tuan, sekarang ni bukan saya. Kita buat keluar kereta. Kan tak boleh dengar itu. Ni polis yang cakap. Kita Dia keluar, kena keluar. suraikan lah. Arahan daripada ni Saya kena bawa suraikan. kereta ni lah. Keluar. Ha? Tak, arahan saya jelas. Bersurai. Mana driver ni? Dia boleh bagi tadi lah. Saya minta dia stop sekarang. Dan kita bincang macam. Jadi sekarang saya sebenarnya confused sebab ada banyak orang cakap dengan saya. Ya, saya dapat dibantu UM, mewakili pengurusan UM. Okey, saya dapat arahan yang kata perhimpunan ni tak dibenarkan. Jadi awak kena stop sekarang. Awak sudah UM kan? Ya. Jadi awak faham ya, pengurusan UM? Ya. Kita perlu berkomunikasi dengan kawan-kawan juga untuk kita buat. Ya, kereta ni ke depan dulu stop sekarang. Ni arahan saya bersurai sekarang.